Ada box. Time orang lain tengah sibuk nak perang skuter, nampaknya Morbidelli dalam diam nak mula perang motor segmen adventure pula. Yang ni nama dia Morbidelli T252X. Nama je T252X, tapi harga tak T20 lah. Yang ni cuma RM16,888 je. Ini datang dengan top box dengan side box. Memang ready to travel lah. Power ke motor ni? Kalau tengok dia pakai enjin 249.5cc, tapi parallel twin lah. Double overhead cam, ada 8 valve, liquid cool. Dapatlah 31.5 horsepower dengan 21 Nm. Kalau kau dah bosan dengan single cylinder yang vibrate macam serumput tu kan, ini mungkin penyelesaian dia. At least power dia tak adalah rasa kapcai sangat. Motor ni lebih kepada salam kenal kepada dunia adventure, tapi tak nak bayar mahal sangat. Selain tu transmission dia 6 speed, ada slipper clutch dan ada traction control juga. Apa lagi kau nak? Suspension depan dia bagi USD fork 41mm dengan 160mm travel. Belakang pula dia pakai monoshock Prolink. Cuma tempat duduk lah tinggi sikit. Yang ni 820mm. Alah, tinggi sikit je. Biasalah, yang sedap memang kena panjat sikit. Lepas tu dapat brake disc depan belakang, ABS 2 channel, ABS belakang pun boleh off, meter pun bagi TFT 7 inci. Ini ada 3 riding mode, ada normal, sport dengan off-road. Selain tu adalah tire pressure monitoring system, USB Type A dengan Type C, siap dengan GPS dengan tracking lagi pakai Morbidelli Connect. Dia punya setup rim pun ngam, depan 19 inci, belakang 17 inci. Tapi kalau badan kau tu kecil, mungkin motor ni rasa berat sikit lah. Sebab berat dalam 195 kilo, tapi bagi aku okey je. Engkau lah, tapi dahsyat lah. Motor adventure 250cc dengan enjin twin cylinder, tapi harga bawah RM17,000. Orang lain tengah sibuk perang skuter, dia dalam diam nak perang adventure touring. Berminat? Pergilah bu.